selamat datang ke cerita baru Macan. Jom segari Macan pergi waterfront. Dah sampai Port Dickson, mesti terfikir pasal laut. Kalau dah fikir pasal laut, mesti teringat makan seafood juga. Suasana dalaman yang cerah, moden dan juga ala-ala pantai ni menjadikan setiap hidangan menjadi lebih istimewa. Tenang je, seolah ada di tepi laut. Sizzling Seafood Treasure Fisherman Catch. Hidangan laut istimewa yang dihidangkan panas-panas atas sizzling plate. Memang padu kalau nak makan dalam suasana begini. Klasik butter prawn. Udang segar dimasak sempurna dengan sos mentega yang pekat, berkrim dan beraroma wangi. Setiap gigitan terasa lemak, manis udang dan cukup menelerakan. Ikan steam Thai Chili Lime. Ikan segar dikukus dengan lembut, disiram pula dengan sos Thai Chili Lime yang masam, pedas dan menyegarkan. Rasa seimbang yang menaikkan selera. Soda Blue Ocean Lemon. Minuman sejuk menyegarkan dengan gabungan lemon masam manis, perfect untuk cuaca panas di tepi laut. Alhamdulillah, dapat juga makan seafood kat PD ni. Kalau anda juga nak cuba apa Rayani cuba hari ini, Rayani suggestkan adalah Classic Butter Prawn, Sizzling Seafood Treasure Fisherman Catch, Ikan Steam Thai Chili Lime dan juga Soda Blue Ocean Lemon. Kalau anda juga nak book kat Muhammad Chan PD Waterfront ni, book saja nombor kat bawah ni. Okey, itu saja untuk kali ini. Jumpa anda di lain masa. Bye.